Sallallahu ala nabiyina washabihi ajma'in. Qala al-Imam an-Nawawi babul istima'i lil qira'ah. Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Ishaq bin Ibrahim kulluhum an Jarir. Qala Abu Bakr haddatsana Jarir bin Abdul Hamid Musa bin Abi Aisyah an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas fi qawlihi azza wa jalla la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi Jibril bil wahyi kana mimma yuharriku bihi lisanah wa syafataihi fayashtaddu alaihi. Jadi hadis ni hadis berkenaan dengan tajuk dibuat oleh Imam Nawawi ni, iaitu mendengar dengan penuh perhatian kepada pembacaan. Kalau kita mengambil kira dengan hadis-hadis sebelum daripada ni, iaitu bab sebelum daripada ni, imam yang membaca itu hendaklah membaca dengan qadar yang sederhana, dengan tidak terlampau nyaring sehingga menjadi sebab kepada makian orang kafir, dan tidak terlalu perlahan sehingga tidak didengari oleh orang yang beriman. Mana kena tengah-tengah. Kemudian lepas pada tu berkenaan dengan bacaan imam. Ini kemudian dengan bacaan imam juga, tetapi makmum itu perlu mendengar dengan perhatian. Imam ni dia baca dengan tidak nyaring, dengan tidak perlahan, mana tengah-tengah. Hendaknya makmum itu dapat mendengar dengan penuh perhatian. Maka adalah bab ni. Cuma bab ini dengan hadis ni, kalau kira ini hadis berkenaan dengan peristiwa turunnya wahyu, dia tidak ada kena-mengena dengan bacaan dalam sembahyang. Tapi hendaknya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau menggerak-gerakkan dengan bacaan Al-Quran itu lidah kamu itu untuk kamu cepat mendapatkannya, menangkapnya. Ni kalau kira orang belajar Quran ni, panggil tunggu tak habis hari baca, dia baca dah. Maknanya tunggu baca sikit, dia pun selalu nak baca juga. Sedangkan dia kena dengar dulu tu wakaf mana, barulah dia mula baca. Bukan kata guru baca, dia pun baca. Tu kita panggil musyafahah tu. Tu panggil munaza'ah. Berebut dengan tok guru. Jadi dengar dulu kemudian baru baca. Ini ni keadaan mula-mula Nabi SAW ketika Jibril membawa wahyu kepada Nabi. Nabi ni dia punya kesungguhan dia nak ingat dengan banyak ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Jibril ni, nak cepat ni segera ingat. Maka Nabi menggerak-gerakkan selalu mulut lidahnya itu ketika Jibril baca. Itu dia punya cerita. Jadi Nabi SAW bila mana turun kepadanya itu Jibril membawa wahyu, kana mimma yuharriku bihi lisanah wa syafataihi. Nabi menggerakkan lidahnya dan mulut kedua bibirnya. Jadi itu menjadi berat kepadanya. Mana berat tu dari segi baginda takut terlupa. Maknanya nak cepat tu. Baca, Jibril baca, dia pun baca selalu. Sedangkan kena tunggu dulu. Tapi ini kerana apa? Kerana kesungguhan Nabi. Jadi keadaan dia ni seperti kita kata, tanggungjawab dakwah Nabi itu besar. Dia fikir nak mendakwahkan orang, jadi nak kepada wahyu sebagai bahan dakwah tu, supaya dapat dengan banyak dan cepat, maka Nabi pun membaca dengan cepat. Akhirnya itu menjadi sukar kepada Nabi. Ni faiza qara'na. Faiza qara'na. Maknanya biar kami baca dulu. Maknanya kalau nisbah kepada imam di sini, biar imam baca dulu, baru kamu baca. Maknanya dalam sembahyang ni, dalam sembahyang kan, imam yang baca, makmum dengar. Selesai imam baca, barulah makmum baca. Contoh kalau dalam mazhab Syafi'i, imam habis baca baru dia baca. Jadi hendaknya di sini jangan baca di tengah bacaan imam itu, kena dengar imam baca baru kita baca. Jadi pada waktu imam baca tu kena dengar dengan penuh perhatian. Maka dengan sebab itulah tajuk yang dibuat oleh Imam Nawawi di sini, mendengar dengan penuh perhatian bacaan itu. Situ ya. Kalau dia naknya istimak tu. Cuma hadis yang sesuai ni, dia buat mari hadis ni lah. Memanglah hadis ni, dia atas seorang pengarah lah. Orang ni nampak gini-gini. Dah, kalau kira. Tirmizi pun dalam kitab tafsir surah Qiyamah. Bukhari dia letak dalam banyak tempat ni. Dalam kitab Badil Wahyi, dalam kitab tafsir, dalam kitab Fadail Quran, dalam kitab Tauhid. Imam Muslim nak lain sikit, dia pun letak sini. Tu cara seni. Imam Nawawi nampak lah. Ada hadis ni, jadi sesuai ke apa. Tapi Imam Muslim letak tu sini, memang ada alasan, ada sebab dia.
Dan itu disedarilah oleh orang lain. Jadi maknanya Imam Muslim ni dia sudut pandai dia tajam jugalah, sehingga hadis orang lain nampak wajar diletakkan dalam kitabul wahyi ataupun kitabul tafsir, tapi dia mari letak sini sebagai seorang pensyarah hadis. Maka Imam Nawawi ni dia kena carilah wajah mutabaqah antara tajuk yang dia nak buat tu dengan hadis yang diletakkan oleh Imam Muslim. Dan hak ni seperti kita sebut sebelum pada ni, daripada bab seterusnya semua bab qiraah. Jadi sebab itulah hak qiraah Nabi ni kalau kira tak ada kaitan. Ada kaitan juga ni iaitu cara Nabi membaca. Keadaan Nabi yang membaca supaya dapat memberi manfaat kepada makmum. Dalam keadaan imam yang membaca dengan keadaan dengan sederhana ni, maka tidak ada alasan untuk makmum tidak istimak dengan betul-betul, mendengar dengan penuh perhatian. Macam kita kata, nak dengar macam mana je suara imam. Kalau imam tu baca perlahan sangat, ataupun nak dengar dengan baik setara macam mana kalau speaker masjid tu gepor. Orang dalam masjid pun sendiri tak boleh nak bayar. Katalah kita duduk di tepi speaker, sakit telinga. Atau letak speaker tu dia kena pada tempat yang munasabah. Jenis speaker ni ada jenis speaker hot back bising, ada hot derah setara mana pun dia tidak bising. Itu dia punya kesesuaian di antara dua hadis ni. Jadi hak ni kira keadaan ini orang panggil, kalau kita mengambil kira kitabul wahyi ni, ini keadaan Nabi ketika menerima wahyu. Nabi nak baca kerana kesungguhan untuk mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada orang kafir. Jadi itu dapat penatlah kepada Nabi. Terutamanya dalam hadis satu lagi, Nabi tu berpeluh. Berpeluh ketika mana turun wahyu. Padahal itu musim sejuk. Maka Allah SWT menurunkan kepada Nabi, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau menggerakkan lidah kamu itu untuk kamu segera mendapatkannya, yakni mengambilnya. Maknanya untuk ingat. Maka taslih diberikan kepada Nabi, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kerana tanggungjawab kami untuk mengumpulkan. Maknanya kamu dapat jaminan, dapat ingat. Kamu diberi jaminan dengan dapat ingat, maknanya akan terkumpul dalam dada kamu. Kamu dengar tu, bila dengar dengan penuh perhatian, akan kamu ingat. Sebab itulah ada juga kaedah ngapal Quran ni, dia dengar dulu, dia dengar kemudian dia boleh baca. Sebab ada orang yang buta huruf, dia boleh ingat 30 juz. Tak pelik ni, ada. Dia tak boleh baca gini, tapi dia ngapal tu dia kena untuk guru baca, dia dengar, dia tak boleh baca tapi dia boleh baca. Baca tak boleh. Baca boleh, baca tak boleh. Mana dia baca tu berdasar kepada telinga. Jam'ahu ni mana dapat di sini, inna alaina an najma'u fi sadrik. Kami akan kumpulkan dalam dada engkau. Bila begitu wa qur'anah, dan kamu akan dapat baca. Wa qur'anuhu wa taqra'uhu. Maknanya dapat ingat dan dapat baca balik. Orang panggil istihdar. Istihdar maknanya dia dapat membaca daripada hati dia. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Dan bila kami baca, maka ikutlah bacaannya. Jadi hak ni bila kami baca ni, ini bacaan kedua lah kira-kira. Bacaan kedua. Mana bacaan pertama, Nabi dengar, Nabi dapat ingat. Kemudian, wa Qur'anah tu, Nabi baca. Faiza qara'na, itu bacaan kedua. Bacaan kedua ni maknanya bacaan mengikut tertib mushaf. Mana hak Nabi tadarus tiap-tiap tahun dengan Jibril. Hak tahun terakhir 2 kali. Jadi, faiza qara'na tu, itu merujuk tiap-tiap tahun dia ada update kan. Sebab Quran turun sama. Turun mula-mula bulan puasa. Lepas tu nanti bulan puasa tahun depan pula, Jibril tu sekali lagi baca mana ada mengikut tertib mushaf. Tiap-tiap tahun update lagu tu kira-kira. Sampailah pada tahun terakhir 2 kali Jibril mari. Jadi wa idza qara'na itu adalah merujuk dibaca sekali lagi dengan tertib mushaf. Samalah juga Nabi baca dalam semaya tu, itu adalah mengikut tertib. Kata Nabi baca surah Mukminun. Mana tertib ayat tu lah. Kalau kata Nabi baca Iqra. Iqra, dia turun 2 bahagian. Jadi bila Nabi baca, Nabi akan satukan semua tu. Fa iza qara'na tu fattabi' Qur'anah. Mana bila kami bacakan, yakni bacaan kedua ataupun bacaan sekali lagi, yakni mengikut tertib mushaf, maka kamu kena baca mengikut tertib mushaf. Sebab tu dah tertib mushaf ni penting. Kalau kita nak pakai tertib nuzul,
Itu istihad kita, bukan qat'i. Terasa hak ni dulu hak ni tu kemudian, itu istihad kita. Istihad ulama. Nak baca qat'i. Itu sah. Qala azzalnahu. Kami turunkannya, maka dengarlah dengan penuh perhatian. Inna alaina bayanah, menjadi kewajipan pula kepada kami untuk menjelaskannya. Yang ni kami menjelaskan dengan lisan engkau. Maknanya kami memberi wahyu kepada engkau dengan engkau dapat faham dan kamu menerangkan kepada manusia ni ditubayyina linnas. Kamu menjelaskan kepada manusia dengan kata-kata kamu. Jadi ini kira-kira hadis lah. Inna alaina bayanah, mana Nabi mendapat keterangan dari Allah. Maksudnya Jibril mai baca kepada Nabi. Jibril terima daripada Allah Ta'ala, baca kepada Nabi. Nabi dengar. Kemudian bila Nabi dengar, Nabi ingat apa semua tu, Nabi dapat faham, itu keterangan daripada Allah. Inna alaina tu Allah lah. Ia menghuraikan makna. Jadi Jibril hanya menyampaikan Al-Quran itu. Lafaz Al-Quran. Tapi makna tu difahami oleh Nabi melalui wahyu Allah Ta'ala, wahyu khafi. Wahyu khafi. Wahyu matlu tu, wahyu Al-Quran tu, Jibril bawa. Tapi kefahaman Allah Ta'ala bagi pada Nabi. Sebab apa? Sebab tak ada riwayat yang menyebut bahawa Nabi tanya pada Jibril, maksud ayat ni apa? Tak ada. Tak ada mana-mana hadis menyebut, aku pernah tanya Jibril tentang makna ayat ni. Sebab Jibril mari membacakan lafaz Al-Quran ni. Jadi sama ada Nabi faham tu berdasarkan kepada Quran tu bahasa Arab, Nabi boleh faham, Nabi hurai, ataupun Allah Ta'ala memberi wahyu, panggil wahyu khafi, ilham, maka Nabi hurai. Dan di sini, walaupun Nabi tidak pernah tanya kepada Jibril tentang makna ayat, tetapi tetap Jibril sebagai guru Nabi. Allamahu syadidul quwa. Mana Jibril yang gagah perkasa tu telah mengajarkan kepada Nabi yang ni baca. Mana dari segi realiti kita, walaupun kita belajar Quran yang mocik-mocik kapur dulu, tak faham apa. Dia bukan ajar makna pun pada kita, dia ajar baca. Tetap kita kena bagi guru pada dia. Kalau kita belajar makna ni, bila kita pergi belajar dengan syekh ni, huraian tafsir dia. Kalau kita faham makna. Tapi tetap kita kena panggil mocik-mocik tu, guru kita dulu ngajar alif bata tu, guru juga. Allah Ta'ala kata allamahu. Jibril tu ajar pada Nabi sebab Nabi hanya mengambil bacaan. Makna Allah. Jadi Jibril guru pada Nabi pada lafaz. Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi makna Quran. Ar-Rahman allamal Quran. Ar-Rahman allamal Quran. Khalaqal insan. Jadi allamal Quran tu. Allamal Quran tu mana Allah Ta'ala sendiri. Kemudian allamahul bayan. Huraian kepada ni lah. Huraian kepada makna Al-Quran tu maknanya di sini an nubayyinahu bilisani. Kami menjelaskan makna Quran ni dengan lidah engkau. Kami wahyukan kepada engkau makna, maka engkau huraikan dengan lidah engkau. Fakana idza atahu Jibril atraqa. Atraqa ni dia tunduk. Atraqa. Itulah Imam Malik tanya al-istiwa ada. Fa atraqa maliya. Imam Malik tunduk, tak jawab. Mana Nabi tunduk. Jadi tunduk di sini untuk mendengar wahyu yang dibacakan oleh Jibril. Bila Allah Ta'ala tegur Nabi tadi, maka Nabi pun tunduklah. Dengan maksud nak dengar dengan penuh perhatian. Sebab tu ayat ni supaya dengar dengan penuh perhatian. Jangan pergi cepat nak baca sebelum guru habis baca. Fa'idha zahaba. Bila Jibril itu pergi, qara'ahu kama wa'adahullah. Maka Nabi dapat membacanya seperti mana yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Yani, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kemudian riwayat satu lagi ni, fi qawlihi ta'ala, la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minat tanzil siddah. Nabi mengalami kepayahan kerana turunnya Al-Quran itu. Payah tu. Mana payah tu dari segi bimbang. Bimbang takut terlepas lafaz-lafaz ataupun huruf-huruf dia tu. Maka Nabi selalu menggerakkan dua bibir dia. Faqala li Ibnu Abbas, ana uharikuhuma kama kana Rasulullah SAW yuharikuhuma. Faharaka syafataihi. Jadi Nabi menggerakkan bibir dia tu, aku pun Ibnu Abbas kata padaku, aku gerakkan kedua bibir ni seperti mana Nabi menggerakkan kedua-duanya. Lalu dia pun menggerakkan dua bibir dia. Jadi hak ni orang panggil musalsal bisyafataihi. Hadis musalsal bisyafataihi maknanya perawi itu menunjukkan perbuatan menggerakkan Nabi itu seperti mana dia ambil daripada Nabi. Jadi musalsal ni mana musalsal cara kaifiat periwayatan itu. Jadi dia menggerakkan seperti mana Nabi menggerakkan.
Dia musasar, dia nak je. Dia sapa Kutaibah tu. Dia sapa Kutaibah. Tapi musasar ni pun setakat Ibnu Abbas dia menukilkan daripada Nabi ya. Sa'id bin Jubair. Tapi orang bawah tak buat dah. Jadi Allah Ta'ala menurunkan ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'a wa qur'anah jam'ahu fi sadrika. Himpunkan Al-Quran itu dalam dada kau, kemudian kau dapat membacanya. Mana kamu dapat ingat. Kamu dapat baca bila kamu nak baca. Wa idza qara'nahu, bila kami baca. Bila kami baca ni, itulah kita kata, kamu baca tu sesadah. Kalau kamu baca tu kerana bacaan kami mula-mula. Kemudian kamu ingat, kamu dapat baca. Kemudian sekali lagi kata, fa idza qara'na. Bila kami baca pada engkau, mana kami baca dengan tertib mushaf itu. Maka ikutlah bacaan itu. Qala fastami', maka dengarlah dan diam. Fa inna alaina an taqra'ah. Kemudian dalam jaminan kami kamu dapat membacanya. Mana ingat. Ini hak lain itu sama seperti hadis daripada ni lah. Cuma dalam tafsir ni dia ada iskal lah tentang mengapa ayat ni selit di antara surah cerita kiamah. Dia cerita lepas pada ni kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah. Jadi dia jadi iskal lah. Macam mana teguran kepada Nabi ni duduk di antara ayat kiamat, teguran pada Nabi, kemudian keadaan teguran Allah Ta'ala kepada orang kafir ya nak kepada dunia. Kalau mengikut Qaffal, dia kata la tuharrik bi lisanaka li ta'jala bi, tu dia kata tidak berkenaan dengan Nabi tu. Itu gambaran orang yang terima surat amal tu dia baca. Surat amal dia hari akhirat. Dia kata Qaffal. Tapi itu agak jauh Sebab berdasarkan kepada riwayat ni, jelas ayat ni berkenaan dengan Nabi yang baca keadaan. Cuma kalau kata Nabi lagu mana? Jadi orang kata Qaffal kata la tuharrik bihi, itu maknanya orang yang dibangkitkan di hari kiamat, bila mana dia terima surat amal tu dia baca. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca kitab kamu. Jadi Qaffal kata itu cerita di akhirat kerana ayat mula-mula kiamat. La uqsimu biyaumil qiyamah. Jadi bila berlaku kiamat, maka la tuharrik bihi ni maknanya kalau kesesuaian cerita kan, bila berlaku kiamat, maka hari kiamat berlaku, ada hisab, lepas tu baca surat amal masing-masing. Jadi masa baca tu lah. Ya baca tu baca dengan cepat. Itu mengikut Qaffal. Tapi ahli tafsir lain tidak kata lagu tu. Sebab ayat ni memang berdasarkan kepada riwayat Muslim ni. Begitu juga hadis ni hadis Bukhari. Memang ini berkenaan dengan Nabi. Imam Bukhari pun letak dalam Kitabul Wahyi. Cerita Nabi terima wahyu. Jadi tak ada kena-mengena dengan hamba yang baca surat amal dia di hari akhirat. Cuma ayat lepas pada ni, kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalla, tidak boleh begitu. Kamu ni suka kepada, cinta pada dunia yang segera. Mana situ teguran Allah Ta'ala kepada orang kafir yang nak pada dunia segera ni, maknanya kamu segera nak dunia. Nabi ni segera nak pada Quran sebab nak beri nasihat pada kamu lah. Maknanya Nabi ni duk fikir, ni ayat turun ni nak kena ingat. Dengan ayat-ayat ni lah Nabi nak dakwah orang kafir. Nabi nak terima dengan sebanyak-banyaknya, nak terima dengan dapat ingat sebaik-baiknya sebab nak pergi beradak dengan kamu orang kafir ni yang cinta kepada dunia. Ataupun dengan arti orang yang nak kepada akhirat ni akan segera kepada wahyu Al-Quran. Orang kafir yang nak pada dunia, dia nak lari jauh daripada Quran. Jadi beza tu. Antara orang yang nak akhirat, dia berminat dengan Al-Quran. Orang yang nak dunia ni, dia makin jauh daripada Al-Quran. Dan dalam masa yang sama, orang yang ke akhirat ni, mereka segera minta azab di dunia lagi. Kemudian, ba'jahabil kira'ah. Membaca dengan nyaring dalam sembahyang subuh. Dan membaca kepada jin. Riwayat daripada Ibnu Abbas katanya, ma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala jin wa ma ra'ahu. Nabi tidak membaca kepada jin dan Nabi tidak melihat mereka pun. Lagu mana ni? Maknanya pada peringkat awal tu Nabi tak pergi dakwah pun kepada jin. Mana Nabi dakwah manusia dulu. Jadi hadis Ibnu Abbas ni beliau menafikan Nabi membaca kepada jin ni iaitu pada peringkat awal, pada awal kenabian. Adapun hadis Ibnu Mas'ud ni, kalau Nabi baca ke jin tu,
pada hadis lepas ni. Malam jin tu. Waktu Nabi baca tu, itu cerita lain. Berlaku lama selepas daripada zaman kenabian. Mana kalau kita mengambil kira surah Al-Aqaf ni, dia lewat juga turun. Dia syura, dia tertib, dia jujuk tu. Mula-mula Ghafir, Fussilat. Jadi Aqaf tu kira Awamin Sabah ayat terakhir tu. Tapi syura pun dekat-dekat nak hijrah. Dekat-dekat hijrah belakang tu. Maknanya cerita hadis Ibnu Mas'ud itu kemudian dekat-dekat nak hijrah. Jadi dinafikan oleh Ibnu Abbas ni peringkat awal. Intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dalam sekumpulan sahabat dia menuju ke pasar Uqas. Ni biasalah orang Arab dulu ni. Dia ada musim dia buat. Kita lah. Jom heboh ke memang. Dia pergi nego barang, dia mempersembahkan syair. Dia ada dua sekali lah. Kita lah jual barang, lepas tu ada konsert. Konsert dia ni, qasidah ni. Qasidah lah. Dia asal qasidah ni nyanyi. Di Uqas. Iaitu satu lembah antara Mekah dengan Taif. Dia lebih dekat dengan Taif sekitar 10 batu. Alih atas daripada Qarnul Manazil. Wa qad hila baina syayatin wa baina khabaris sama'. Syaitan-syaitan itu telah dihalang daripada mereka tu dapat mendengar berita langit. Mana sebelum daripada ni, pokok jin ni duk nanti tunggu dengar wahyu Allah Ta'ala lah kepada malaikat di bumi ni. Dia cuba curi dengar gapo perintah-perintah Allah Ta'ala yang hendak dilaksanakan oleh malaikat ni, cuba curi dengar. Tapi bila mana Nabi SAW diutuskan jadi Nabi ni, jadi pintu-pintu langit ni banyak tertutup. Jadi syaitan ni tak boleh nak pergi, tak boleh nak akses lalu langit ni. Wa ursilat alaihimus syuhub, dan dihantar, dilepaskan kepada mereka itu syuhub, jamak pada syihab. Gotu guru kilat ke apa. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, mana jenis bitai juga, bitai berapi, yang kami jadikan sebagai rejaman kepada syaitan yang terkutuk. Faraja'atis syayatinu ila qaumihim. Jadi syaitan ni pada hakikatnya jin, kerah kepala. Syaitan, syayatin, dia bukan spesifik, dia gelaran. Gelaran. Macam Fir'aun lah. Ya, Fir'aun tu nama kepada Raja Mesir, syayatin. Tapi bangsa tu bangsa jin. Jadi syaitan ataupun jin, mana jin yang kafir ni, balik kepada kaumnya. Mereka berkata, malakum wa naqli ni demo. Apa hal? Dia kata, kita telah dihalang daripada berita langit. Mana skala kak? Kita pergi tunggu dengar. Tiada nak wikau Tok Bomo ni. Tok Bomo nak tunggu dengar ni. Sebab Tok Bomo nak menyesatkan orang. Jadi dia kena ada lah bahagian betul tu. So betul tak apa dah. Dah suruh orang percaya ni. Tetapi dihantar kepada kita ni syuhub, bintang berapi tadi. Larilah. Qalu ma zaka illa min syai'in hadas. Tidak berlaku demikian, mereka ada sesuatu yang terjadi. Pelik ni. Fadribu masyariqal ardi wa magharibaha. Lalu mereka pun pergilah. Bukan pukul ni. Mereka pergilah ke timur, bahagian timur bumi, mana tempat-tempat matahari terbit, dan ke barat bahagian-bahagian tempat matahari terbenam. Mereka pergi buat siasatan. Apa punca sebenar? Fanzuru, kamu pergi tengok ni, maka lihatlah ma hadzal ladzi hala bainana wa baina khabaris sama'. Apakah perkara yang menghalang kita ni daripada mendengar khabar langit? Jadi mereka pun pergilah. Yadribuna masyariqal ard, menggembara jalan jauh di bahagian timur dan barat bumi ni. Famarran nafarul ladzi akhadhu nahwa tihamah. Lalu melintas rombongan yang mana mereka mula pergi ke arah Tihamah. Wa huwa binakhlin. Nakhlin ni nama tempat ke nama pokok tambah. Binakhlin. Nakhlin ni nama tempat antara Mekah dengan Taif. Ke arah Tihamah. Tihamah ni dia lawan kepada Najat. Najat tu bahagian tinggi. Tihamah ni bahagian rendah. Menuju ke pasar Uqas. Wa huwa yusalli bi ashabi salatal fajr. Nabi semaya subuh dengan sahabat dia. Bila mana mereka itu mendengar bacaan Al-Quran, istama'u lahu, dengar dengan penuh perhatian. Mana yang malu kau jin kata kak.
Mana jin dengar molek baca Quran, kita tak dengar molek. Sebab itulah dia surah Nuh dengan surah jin duduk sekali. Sebab apa? Ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Maknanya kaum Nabi Nuh tak suka kepada ayat-ayat wahyu yang dibacakan oleh Nabi Nuh. Mereka sumbak. Tak saya dengar. Padahal dia kenal molek Nuh tu. Dia sumbak tak saya dengar. Tapi hak jin ni dengar baca Al-Quran, mereka dengar dengan penuh perhatian. Lalu mereka beriman. Jadi malu ke jin. Kena malu ke jin. Jadi samalah musyrikin Mekah tu, dia tak suka Nabi baca Quran. Jadi sebab itulah mereka buat bising. Jadi manakala kita tengok hadis pak-pak ni tu, fa iza sami'a zalikal musyrikuna sabbul Quran wa man anzalah wa man ja'a bihi. Mereka maki Al-Quran, mereka maki pada Jibril yang membawa Quran itu turun, dan mereka wa man ja'a bihi, orang yang membawanya. Hanya Nabi yang orang mukmin lah. Tapi jin ni dia dengar dengan penuh perhatian. Wa qalu, mereka berkata, ni lah sebenarnya sebab yang kita dihalang daripada mendengar berita langit. Jadi mereka pun balik kepada kaum mereka. Ya qaumana inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Jadi mereka pun balik memberi laporan bahawa kita telah mendengar bacaan yang menakjubkan. Bacaan ini memimpin kepada jalan yang lurus, jalan yang betul, jalan yang lurus. Maka kami beriman percaya dengannya dan kita tidak mensyirikkan dengan Tuhan kami ini sesiapa pun. Maknanya kita sebelum pada ni dalam kebodohan kerana mensyirikkan Allah. Jadi cerdik tu bila mentauhidkan Allah. Maka Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jin." Baca derah lah. Baca derah. Kemudian tu riwayat Ibn Abbas. Riwayat Ibn Mas'ud pula kata, Alqamah berkata, aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud daripada Amir Sya'bi. Aku bertanya kepada Alqamah, adakah Ibnu Mas'ud ni menghadiri bersama dengan Nabi SAW pada malam jin? Ni cerita lain ni. Cerita lain. Cerita Nabi tidak ditemui. Ataupun cerita Nabi pesan pada Ibnu Mas'ud duduk sini. Nabi buat bulatan. Mu jangan tubik. Jadi cerita hak Ibnu Abbas ni, cerita Nabi Bismaya dalam keadaan Nabi tak tahu jin tu dengar. Maknanya bukan pertemuan Nabi dengan jin. Cuma masa Nabi baca Quran tu, jin mari dengar. Lepas tu jin ni tak nampak. Jadi Nabi tak tahulah bahawa jin tu ada dengar. Lepas daripada mereka tu beriman, balik kepada kaum mereka tu, barulah Allah Ta'ala wahyu pada Nabi bahawa kamu baca tu, jin dengar. Kemudian lepas pada itulah ada pertemuan dengan Nabi dengan jin. Jadi hak riwayat Ibnu Mas'ud tu baru menyatakan pertemuan dengan jin. Adapun hak riwayat Ibn Abbas ni sebelum tu. Siapakah di antara kamu ni menyaksi bersama dengan Nabi pada malam jin? Jadi Ibnu Mas'ud kata, tak. Akan tetapi kita bersama dengan Nabi SAW pada satu malam. Kami dapati Nabi tak ada. Kami pun carilah di lembah-lembah, di lereng bukit. Dan kami kata Nabi ni telah disambar atau dicolek. Jadi pada malam tu kita tidur, kita bermalam dengan sebaik-baik malam yang pernah dilalui oleh satu kaum. Seburuk-buruk. Mana kami berada pada malam tu dengan begitu teruk sekali. Maknanya kalau satu kaum itu mengalami keadaan yang menakutkan, terlampau bimbang, maka hak ni lah hak paling bimbang sekali. Ni cerita lain ni yang masuk tu tak? Tak ada ni dalam lingkaran ni. Banyak peristiwa ni. Bila mana kami berada pada waktu pagi, rupa-rupanya iza waja'in. Nabi mari dari arah Hira, gua Hira. Jadi kami kata, wahai Rasulullah, kami mendapati engkau tiada. Kami kehilangan engkau, kami cari, tak jumpa. Kami berada pada waktu malam dengan seburuk-buruk malam yang dialami oleh satu kaum. Jadi Nabi kata, da'i jin ni, maknanya wakil jin telah mari jumpa saya. Aku pun pergi bersama dengannya, aku membacakan kepadanya itu Al-Quran. Kemudian fantalaqa bina fara'ana fa'arana. Nabi membawa kita pergi ni, mana tempat itulah tempat hak Nabi pergi dengan jin tu. Nabi memperlihatkan kepada kami kesan-kesan jin ni dan kesan-kesan api mereka.
Wasaluhu zat. Mereka bertanya kepada Nabi ni tentang bekalan makanan mereka. Mana hak boleh. Jadi Nabi kata, jadi jin ni dia bila dia timur Islam, maka dia mukallaf jugalah. Cuma dia tak ada tamadun. Dia ada di alam lain. Jadi bila jin ni masuk Islam, maka dia terikat dengan hukum. Jadi antara benda dia tanyanya tentang zat dan bekalan makanan. Gapo boleh makan, gapo tak boleh. Jadi Nabi kata, untuk kamu ni setiap tulang yang disebut nama Allah padanya itu, yang jatuh pada tangan kamu, au farama yakunu lahma. Jadi daging yang tumbuh dengan banyak. Wa kullu ba'ratin alafun lidawabbikum. Dan setiap tahi unta kering tu menjadi makanan kepada binatang-binatang ternakan kamu. Maknanya manusia ni dia makan isi, makan daging. Jadi tulang tu tahu. Tulang yang disebut nama Allah. Maknanya binatang yang disembelih atas nama Allah tu menjadi makanan kepada jin yang mukmin. Jadi lagu mana? Au fara ma yakunu lahma. Jadi pada untuk jin tulang tadi dia tumbuh dengan banyak daging. Jadi orang yang tak faham dia kata tulang makan jin tu, tulang tu duduk situ. Maknanya ada lagi tulang. Maknanya kita apa ni? Pakai giabok. Kita gebel baca bismillah. Pakai giabok tulang tu kita tahu. Duduk apa tahun pun duduk situ lah. Jadi kita kata makan jin lagu mana, tulang tu ada lagi. Jadi jin tu dia tidak makan tulang tu. Dia makan tulang, dia makan daging yang ada tumbuh pada tulang. Dah tu kita tak nampak. Sebab Nabi kata di sini au farama yakunu lahma. Jadi tulang tu akan menjadi banyak daging. Jadi Allah Taala buat untuk mereka. Jadi kita tak nampak ni. Jadi tak ada istilah tak sedar kepoh tulang tu. Si pakar jin. Sebab dia akan tumbuh. Kemudian Nabi bersabda, maka dengan sebab itulah janganlah kamu beristinja dengan kedua-duanya itu kerana ia makanan saudara kamu. Jadi tulang tu tak boleh nak istinja. Sebab makanan jin, mana benda terhormat lah. Dia ambil ilah daripada itu, benda terhormat. Macam kita kata roti kering. Kita ni tak timbul roti kering. Tapi kalau orang Arab, orang Pakistan, roti tu tak ada dua jam, dia kerah. Jadi kerah tu, dia kira boleh buat istinja. Tak boleh. Sebab dia makanan, jenis makanan. Tak ada. Tak ada. Atas kita lah. Sebab kita pun tak tahu jin mari ke tak. Jadi dia kira di sini asah kepada benda-benda yang terhormat tidak boleh buat istinja. Samalah juga ba'rah tu tahi. Dia asal najis. Najis tidak boleh membersihkan najis. Elah dia ambil di sini mana benda terhormat. Maka dengan sebab itulah dulu orang bahas kertas tisu tu. Sebab dia kata tisu jenis kertas. Kertas bagi terhormat. Tapi kalau dalam setengah riwayat pokok ni pokok samurah. Pokok samurah. Pokok samurah. Pokok bidara, sidrah tak. Kemudian bacaan dalam sembahyang zuhur dan asar. Wallah.